Dunia bola sepak Malaysia sekali lagi digemparkan dengan satu pendedahan yang mengejutkan. Kali ini bukan mengenai keputusan di padang atau prestasi pemain, tetapi tentang apa yang berlaku di belakang tabir pentadbiran bola sepak negara. Audit yang dijalankan oleh Asian Football Confederation mendedahkan sesuatu yang dianggap sebagai punca utama kepada pelbagai masalah dalam FAM. Pendedahan ini bukan sahaja membuka mata ramai, malah boleh membawa kepada perubahan besar dalam struktur bola sepak Malaysia pada masa depan. Audit yang dijalankan oleh Asian Football Confederation (AFC) terhadap Football Association of Malaysia (FAM) telah mendedahkan satu isu besar yang dikatakan menjadi punca utama kepada pelbagai kelemahan dalam pentadbiran bola sepak negara. Menurut Timbalan Setiausaha Agung AFC, Wahid Kardeni, masalah utama yang dikenal pasti bukanlah semata-mata kesalahan individu, tetapi satu budaya kepatuhan yang telah lama wujud dalam organisasi tersebut. Beliau menjelaskan bahawa budaya ini menyebabkan ramai pegawai dalam organisasi cenderung mengikut cara lama tanpa mempersoalkan keputusan atau sistem yang sedia ada. Akibatnya, banyak kelemahan sukar dikesan lebih awal dan proses penambahbaikan menjadi perlahan. Jika saya perlu menggambarkan masalah FAM dengan satu perkataan, ia adalah budaya, kata Kardeni. Tambah beliau, suasana kerja seperti ini jarang wujud dalam persekutuan bola sepak yang berjaya di peringkat antarabangsa kerana organisasi yang maju biasanya menggalakkan idea baharu, kritikan membina serta sistem accountability yang kuat. Audit ini dilakukan selepas FAM sendiri menjemput AFC untuk membantu menilai dan memperbaiki struktur organisasi mereka pada 28 Januari lalu. Langkah itu diambil selepas berlakunya kontroversi besar melibatkan skandal dokumen kelayakan pemain yang dipalsukan. Dalam kes tersebut, 7 pemain yang pernah didaftarkan sebagai pemain Malaysia dikenakan penggantungan selama 12 bulan selepas keputusan oleh Court of Arbitration for Sport (CAS) mengekalkan hukuman yang telah diputuskan sebelum ini. 7 pemain yang terlibat ialah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraugui dan Hector Alejandro Herbert Serrano. Selain penggantungan pemain, FAM juga dikenakan denda sebanyak 350,000 franc Swiss oleh FIFA dan rayuan yang dibuat oleh badan bola sepak itu turut ditolak oleh CAS. Sementara itu, Setiausaha Agung AFC, Winsor Paul John, memaklumkan bahawa audit yang dijalankan melibatkan hampir 20 pakar yang menilai pelbagai aspek pentadbiran FAM termasuk sumber manusia, kewangan, prosedur perolehan, aspek perundangan serta struktur membuat keputusan. Menurut beliau, hampir 100 dokumen penting telah dianalisis dan ramai kaki tangan organisasi turut ditemubual bagi mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana FAM beroperasi. Hasil daripada audit tersebut, satu laporan lengkap akan disediakan yang akan mengenal pasti kelemahan dalam sistem tadbir urus FAM serta mencadangkan beberapa pembaharuan penting. Antara cadangan perubahan yang dijangka berlaku ialah menjadikan struktur FAM lebih inklusif, di mana lebih banyak pihak berkepentingan dalam bola sepak Malaysia akan diberikan peranan dalam proses membuat keputusan. Ini berkemungkinan membuka ruang kepada kelab-kelab utama seperti Johor Darul Ta'zim FC, Selangor FC dan Kuala Lumpur City FC untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam pentadbiran bola sepak negara. Menurut Winsor, sistem keanggotaan FAM sebelum ini dianggap agak eksklusif kerana kebanyakannya hanya melibatkan persatuan negeri. Sebagai perbandingan, beliau memberikan contoh bagaimana struktur bola sepak di Jepun berubah selepas pengenalan liga profesional apabila keanggotaan persatuan diperluaskan kepada kelab-kelab bola sepak. Model yang sama juga digunakan di Australia, di mana kelab turut terlibat dalam proses membuat keputusan penting. Laporan audit penuh dijangka siap dalam masa terdekat dan satu kongres luar biasa FAM mungkin diadakan pada bulan Jun bagi membincangkan cadangan perubahan yang dikemukakan.
Jika perubahan tersebut diluluskan, ia boleh membuka lembaran baharu dalam sejarah bola sepak Malaysia dengan sistem pentadbiran yang lebih moden, telus dan inklusif.